Bos, Ha? cek yang baru bos kasih ni ada duit kan? Cek tu pun nanti spring juga tak leh. Kalau dah spring buat apa bos kasih? Aku tak kasih dia bising. Dia bising pedulikan. Bos, saya ada satu idea. Bagusnya idea. Apa dia? Apa yang bos susahkan? Pakai saja di office. Dapat gaji, ganti balik. Saleh, Ya. kau jangan cuba ajar aku jadi jahat tau. Semua hidupku aku tak pernah pakai duit office. Itu mana orang yang aku joli, hutang ceti, perempuan, segala-galanya. Aku habiskan harta aku, kau tahu. Kalau aku ambil di office, berarti aku tipu harta bapa aku. Bila aku tipu, orang tu akan tuduh aku pecah mana. Sekali kalau orang tak percaya dekat aku, sampai mati pun nanti orang tak percaya. Ini amalan penghabisan. Kalau kau cuba nak keluarkan lagi idea nak menjahanamkan aku, kau dengan aku putus sahabat. Dan lagi, aku akan berhentikan kau kerja. Faham? Faham. Sorry lah bos. Saya minta maaf. Lain kali tak cakap lagi. Maaf diterima. Ini kali jangan buat, Tak ada. Jangan keluar. Nasihat busuk.